Assalamualaikum, hey guys, selamat datang kembali ke channel Hisham Bobotalk. Hisham di sini macam biasa untuk bagi hampa semua update terkini tentang pasaran perpindahan pemain Eropah. Dan hari ini kita dah sampai ke hari terakhir jendela perpindahan bulan Januari dan terdapat banyak cerita besar, banyak kemas kini dan memang sesuai untuk saya katakan Dia Maeda. Jadi jom kita teruskan. Dan yes, betul-betul sesuai untuk kita mulakan video ni dengan perkataan Dia Maeda. Sebab kita ada satu cerita yang sangat besar. Kalau hampa pengikut setia channel ini, hampa mesti ingat sejak 2-3 minggu lepas saya dah berulang-ulang kali berkata mengenai Jeremy Jacquet. Perhatikan Jeremy Jacquet. Perhatikan Jeremy Jacquet. Ini kerana satu pertempuran besar antara Chelsea dan Liverpool dan sekarang akhirnya pertempuran itu dah ada pemenang. Dan Jeremy Jacquet akan ke Liverpool Football Club Dia Maeda. Perjanjian telah pun dimutamatkan dan persetujuan telah pun dicapai dengan pemain dan juga Rennes. Tapi bukan untuk sekarang. Liverpool tidak akan dapat menikmati khidmat pemata baru ini serta-merta. Sebab dalam perjanjian tersebut mengatakan bahawa Jeremy Jacquet akan join kelab Liverpool pada musim panas ini mulai Jun 2026, bukan sekarang. Jadi adalah masa untuk dia sesuaikan diri, kerja dengan pengurus dan juga staf dan prepare sepenuhnya untuk masa depan di MFA. Dan seperti saya katakan tadi, semuanya telah pun dipersetujui dengan Rennes untuk menjual pemain ini sekarang, dan di dalam tempoh 24 jam akan datang semua dokumen akan ditandatangani secara rasmi dan Jeremy Jacquet akan menjadi pemain Liverpool mulai musim panas ini. Dan mengenai nilai perpindahan, apa yang saya baca dari sumber yang saya ikuti dan yang boleh dipercayai mengatakan bahawa yuran perpindahan Jeremy Jacquet adalah sebanyak 60 juta euro, bayaran tetap fixed fee plus 10 juta euro bonus mudah untuk dicapai dan 2 juta euro bonus yang sangat-sangat sukar dicapai. Jadi keseluruhan pakej perpindahan tersebut adalah sebanyak 72 juta euro. Dan yang paling menarik Jeremy Jacquet dia ambil syarat-syarat yang sama macam mana Chelsea offer. Chelsea offer syarat yang seperti Liverpool offer. Dan dia accept Liverpool. Liverpool tak tambah pun duit extra. Jadi kenapa Liverpool dia lebih memilih Liverpool bukan Chelsea? Sebab Liverpool ni daripada bentang projek jangka panjang yang sangat-sangat menarik. Dan dia pun telah diberitahu akan menjadi pemain penting secara tetap, bukan sekadar pelapis kepada skuad, dan akan menjadi bahagian besar dalam perstrukturan semula pertahanan Liverpool. Johnny Leoni seperti kita tahu, dia dah mula projek ini walaupun sekarang dia mengalami kecederaan yang boleh dikatakan agak serius. Tetapi musim depan Leoni akan menjadi pemain penting di dalam pertahanan Liverpool dan Jeremy Jacquet pula akan follow sebagai tonggak baru dalam nadi pertahanan Liverpool. Liverpool percaya Jeremy akan mendapat minit permainan banyak dan peranan yang sangat jelas, dan benda ni memang buat dia tertarik untuk menyertai Liverpool. Cara Liverpool bergerak pun sangat-sangat penting. Mereka serang dalam senyap. Mereka buat semuanya secara senyap, rahsia tapi sangat-sangat efektif. Media pun banyak cerita pasal Chelsea dan Jeremy Jacquet. Tapi saya pernah kongsikan Liverpool memang dalam perlumbaan ini, dan Liverpool ada mengatakan minat untuk Jeremy Jacquet. Tapi sekarang Liverpool dah sign Jeremy Jacquet. Dan Chelsea pun seperti kita tahu, mereka ada perbincangan dengan Rennes secara serius untuk mendapatkan Jeremy Jacquet. Tapi beberapa keputusan dalaman kelab memberi satu kesan yang besar dalam cerita perpindahan ini, dan Chelsea putuskan juga untuk tidak menjual Josh Achepong walaupun ada tawaran besar, sebab dia dianggap pemain yang sangat-sangat penting untuk masa depan kelab. Dan Chelsea juga tunjuk kepercayaan kepada Arsenio. Dia panggil dia balik daripada Borussia Dortmund sebelum menghantar dia ke Strasbourg secara pinjaman sehingga musim panas dan sehingga hujung musim ini. Sementara itu, satu lagi perpindahan yang boleh dikatakan hampir selesai. Mamadou Sarr ke Chelsea, kita hampir je nak kata Dia Maeda. Dengan Chelsea dah penuh pertahanan. That's why mereka macam tak pandang sangat untuk mendapatkan Jeremy Jacquet, walaupun mereka adalah salah satu kelab yang sangat serius untuk mendapatkan Jeremy Jacquet, dan kini Jeremy Jacquet telah ditandatangani oleh Liverpool. Jadi
Liverpool jadi pemain penting terus, atau Chelsea dengan persaingan ketat dan dia pilih Liverpool. Bagi Liverpool, ini memang tanda tangan yang sangat gempar. Jeremy Jacquet antara pertahanan muda paling berbakat di dunia sekarang. Dalam kelab, mereka percaya ini adalah satu permulaan masa depan Liverpool. Maingat legenda kelab tetap penting, tapi Liverpool nak bakat muda yang berkembang di bawah kepimpinan Wenger. Setelah itu, selain kita cerita pasal Liverpool, pasal Chelsea, ada juga cerita tentang Arsenal. Sebab apa saya nak kata pasal Arsenal? Arsenal sekarang ni dia tengah explore pasaran perpindahan untuk mendapatkan pemain tengah secara pinjaman. Sebab seperti kita tahu, Mikel Merino mengalami cedera yang sangat panjang. Tiada garanti dia akan sign. Tapi apa yang saya boleh kata, belum garanti lagi Arsenal akan sign sesiapa. Tapi mereka tengah aktif untuk tengok peluang yang ada di dalam pasaran perpindahan untuk mendapatkan pemain tengah secara pinjaman. Kita balik semula kepada Liverpool. Ramai juga tanya, adakah peluang lagi Liverpool untuk sign lagi satu lagi defender dalam 24 jam terakhir ini. Setakat ini pendirian mereka sangat jelas. Mereka fokus Jeremy Jacquet untuk masa depan. Ada kecemasan sikit seperti kita tahu sebab mereka mengalami pemain yang cedera di bahagian bek kanan. Tapi kecuali jika ada peluang yang sangat besar di dalam pasaran, tiada perpindahan besar sekarang. Jika ada, mereka mungkin akan dapatkan. Dan seperti kita tahu, rundingan dengan Inter untuk mendapatkan Dumfries ditutup, dan dia dengan Sunderland dan Leipzig tidak akan berlaku. Liverpool sedia teruskan baki musim ini dengan skuad yang sedia ada sambil mereka menstrukturkan semula pertahanan musim depan. Van Dijk, Konate, Jeremy Jacquet, Jimmy Leno, Leone plus Conor Bradley. Tiada cubaan hijack daripada Man United. Seperti yang kita baca, ada kata yang Man United nak hijack Jeremy Jacquet, tapi tiada apa-apa hijack. Dan Bayern pun pernah mencuba untuk mendapatkan Jeremy Jacquet, tapi benda tu tak terjadi. Jadi pasaran masih sibuk. Jendela tutup jam 7 malam waktu UK, 3 pagi waktu Malaysia. Selain perpindahan, ada juga beberapa keputusan kontrak besar juga akan berlaku, termasuk Upamecano di Bayern. Sekarang tengah menunggu keputusan pemain selepas Bayern rasa mereka dah bagi satu tawaran yang sangat-sangat baik untuk pemain tersebut untuk melanjutkan kontrak beliau di Bayern. Jadi guys, apa pendapat hampa semua tentang cerita di atas? Jangan lupa untuk like video ni, aktifkan lonceng notification, subscribe, dan kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye.